Halo, Assalamualaikum. Salam. Encik Azaman, saya Amy dari jahitan. Ya. Saya nak sampaikan ni pesanan daripada bos saya. Ya. Yang baju yang kain oren tu Tak salah. tak siap lagi lah. Kenapa? Seluar dia tu kita orang terpotong pendek lah. Terpotong pendek. Oh, Kau mana boleh terpotong pendek? Allah, dia macam silap bajet. Itulah Macam mana pula tu? Memang nak semua colour tu sama. Sebab saya boleh buat tu colour tu sama. Sebab masalah memang kalau abang pakai memang teruk lah nampaknya. Sebab dia macam dah singkat sampai lutut. Habis macam mana? Dia orang nak bagi duit lah ni. Nak cakap tu saya tak berani nak cakap lah nanti. Macam mana pula tu? Ada seluar lain nak, seluar oren bang. Tahu lain? Abang jangan ketawa bang. Tu nak buat apa lagi? Macam-macam lah korang ni. Kalau nak raya pula terpotong pula pendek. Masya Allah. Tak apalah abang. Abang saya cadangkan itu je. Kalau nak pakai yang oren, baju dengan seluar oren mana-mana. Kalau tak ada pun track shoot. Ya ke? Tak apalah, nanti saya jumpa. Track bottom oren. Track bottom oren ada. Oh, track bottom boleh? Orang nak jadi nak meraya pula pakai kena pakai baju track bottom pula, pandai lah korang. Tak, saya just sebab apa tahu track bottom oren. Bukan orang perasan, bukan kalau pakai dengan samping. Ya ke? Yang tak tahulah saya. Bukan track bottom. Kau pandai, kau jangan saja-saja kalau buat saja satu tensan saya pergi. Tak ada bang, tak ada. Sekarang ni korang jangan setan, korang nak sepotong. Tak, sekarang ni zaman serba moden, orang dah tak kisah dah. Fashion sekarang ni campur-campur. Kalau abang pakai raya nanti abang pakai baju Melayu, bawah pakai track bottom, nampak semangat kesukanan. Satu Malaysia. Hilang akal. Waktu Melayu setiap tahun nanti dia punya sesuatu kacau pemasa. Saya bottom nak kau pakai. Kena. Itu orang kebiat namanya. Kenapa abang? Pakai Melayu. Hilang akal lah tu. Abang, lepas tu kan, kalau tetamu datang, abang hidangkan air oren. Macam-macam korang pandai. Abang ni ketawa je, abang memang tak marah. Baguslah isteri abang dapat abang yang penyabar macam ni. Apa? Abang, korang nak potong saya pendek. Saya jadi Cina lah. Pakai Melayu, pakai saya pendek. tak apalah abang. Kalau abang sporting macam ni, saya pun suka. Saya pun tak kena marah dengan bos. Tapi jangan lupa fashion kita tahun ni, baju Melayu dan track bottom, okey? Kalau abang setuju, abang datang ambil ya. Kita jumpa. Kita jumpa lagi nanti. Abang datang dekat, jangan datang dekat kedai kita orang. Abang datang je kat ni. Mana? Kat Konti Hot FM. Hot FM? Hot FM mana? Ini Faizal Ismail bang. Faizal Ismail? Ya bang. Abang Azaman. Ya saya. Amy nak bagi tahu abang baru saja terkena. Ya. Penggalan hangit. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Boleh cakap dengan Cikgu Zudin ke ni? Cikgu Zudin, aku tengah ada kerja ni. Siapa ni tiba-tiba call ni? Dia macam ni Cikgu. Saya daripada... Cepat sikit, aku cepat ni. Okey, saya daripada... nak beritahu ni, yang bawa loan Cik Izzuddin tu tak lulus tu. Kenapa? Buat loan tu... kenapa tak boleh? Sebab tak lulus lah. Sebab dia punya dokumen tak strong Cik Izzuddin. Apa yang tak strong?
contohnya, I gaji 3,000. Tak lepas kot. Okey, I okey, tak ada okey. tanggungan pun. I bukan ada anak ke apa. Okey, Cik Izzuddin, boleh tarik nafas dulu. I tak boleh tahu. Okey. I stres kalau dengar benda-benda macam ni. Sabar Cik Izzuddin ya. Sebabnya Cik Izzuddin baru-baru ni pernah buat loan kan? Tak adalah loan. I buat kat kredit je. Jadi- Lepas tu, I ada satu kes tu, I tak sempat nak bayarkan. Tapi kenapa loan ni? I tak suka lah macam ni. Tak, masalah tak sekarang ni. boleh ke you luluskan apa-apa ke? Kita di sini nak selesaikan masalah Cik I Izzuddin. tak boleh. You jangan cakap banyak, okay? I kenapa loan I tak lulus? Dan masalah sekarang ni, dokumen Encik I Izzuddin tengah drive ni tahu. I tengah drive. Nanti tiba-tiba I accident ke apa? I dalam I punya insurance body I tak bayar. Lepas tu I punya road tax pun mati. So I tak boleh. Inilah masalah Cik Izzuddin. Masalah Cik Izzuddin sekarang ni, Cik Izzuddin tak bayar. Maka Ya, Cik Izzuddin punya nama blacklist. Kenapa Cik Izzuddin nak marah-marah saya dengan tiba-tiba Oh ni? my gosh. Saya OMG, tak- OMG, please. Saya tak jumpa Cik Izzuddin ni dengan penuh you boleh hormat, cakap Cik Izzuddin. takkan reason I tak bayar ke apa, I dah tak lulus. Sebab Cik Izzuddin ada sangkut dengan kad kredit. Okey. Okey, sekarang ni apa yang perlu I buat? I tak boleh, I tengah drive, I berhenti dekat tepi ni. Cik Izzuddin. What the fish? Okey, masalah sekarang ni yang Cik Izzuddin nak marah-marah saya ni kenapa? I nak kahwin tau. Okey. I buat loan, I nak kahwin. I dah tempah semua. Okey. Okey. Kenapa loan tak lulus? You tak faham ke hati seorang pengantin? Ya Cik Izzuddin. Ini you jangan nak gelakkan I. Okey? Tak. I lelaki. Saya I nak Cik Izzuddin. cakap. Saya tak gelak. Saya sesama Cik Izzuddin. Saya sesama. Okey, apa-apa you nak cakap sekarang ni? Okey, I dengar. Okey. Masalah sekarang ni Cik Izzuddin nak marah saya ni kenapa? I bukan nak marahkan you. You tahu tak masalah perasaan sekarang ni- seorang pengantin bila Ya, itu bila masalah Cik Izzuddin loan lah. tak dapat. Sabar Cik Izzuddin. Sabar. Cik Izzuddin bawa sabar, bawa relax, bawa tenang. Cuba Cik Izzuddin tarik nafas. Okey. Hembus. Bos. Tarik. Okey. Hembus. Kenapa ni? I biasa buat. Tak, Cik Kenapa Izzuddin. nak? Ya, saya tahu masalah Cik Izzuddin memang banyak masalah sekarang ni. Okay, I stress. Tak perlulah Cik Izzuddin nak marah-marah saya. Saya cakap baik-baik dengan Cik Izzuddin kan. I nak kahwin. What the fish, bulan 5 je I nak kahwin, tak lama lagi. Okey, so tiba-tiba I punya love tak dapat macam ni. You tahu tak perasaan I? Oh my gosh. Cik Izzuddin. I Sabar. I kalau I nak buka baju. Jangan buka baju Cik Izzuddin. I panas. You faham tak? Bila panas saya sudah buka baju. Betul. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh, what the fish. Saya pun tengah panas Cik Izzuddin sekarang ni. Cik Izzuddin. Oh, okey. Saya pun tengah panas juga dengan Cik Izzuddin ni. Ya, apa kaitan panasnya dengan I? Yelah, sebab saya bukan daripada bank. Habis tu daripada mana? Daripada jail? Daripada penjara? Bukan. Daripada mana? Cik Izzuddin dengar dulu. Mana? Saya daripada Hot FM. What? Cik Izzuddin. Gila, ini apa busy Ya, saya busy. What the gosh you? Maafkan saya Cik Izzuddin, maafkan saya. Benci lah macam ni. I call you back. Cik Izzuddin. Ya. Saya cuma nak beritahu ni yang Cik Izzuddin dah terkena. Panggil angin, aku dah tahu dah. Benci lah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh cakap dengan Cik Azhar? Ya, saya. Cik Azhar, nama saya Dr. Wahab. Ya. Saya telefon daripada klinik. Oh. Okey, akak awak Ashika, Aha. dia ada bagi tahu saya yang awak ada masalah bisul, betul ya? Betul. Masalah bisul kat mana tu, Cik? Dekat ketiak ni. Dekat ketiak kanan ke ketiak kiri? Ketiak kanan ni. Lama dah ada masalah tu? Lama dah ni. Tahu tak apa punca masalah sakit bisul di ketiak tu, Cik? Tak tahu pula saya. Kenapa tu Sekarang dia macam mana? Dia ada nanah ke apa ke? Ada darah ke? tu lah dia dah tu lah sakit lah ni. Habis ketiak awak memang tak boleh bergerak lah?
Tak boleh. Saya nak kadang kepit orang dah susah dah ni. Oh, saya dapat rasa. Macam ni Cik Azhar. Minta maaf saya tanya Ya, boleh. Okey, ketiak awak ada bulu tak? Ada lah. Ada bulu. Dekat bahagian bisul tu memang betul-betul dekat bahagian bulu ke atau macam mana? Dia kena juga tu. Dia kena juga itulah masalahnya tu. Kita takut ada kuman lah dekat bulu-bulu ketiak awak tu. Oh, ya doktor Ya. Habis saya nak buat macam mana ni doktor? Okey, awak ada shaver tak sekarang? Ada. Okey, boleh dapatkan tak shaver tu? Boleh ambil tak kejap? Sekejap Baik. Okey dah. Baik, awak dah buka baju belum? Dah. Okey, macam ni. Pertama sekali apa yang saya suruh awak lakukan, Ya doktor. awak shave bulu ketiak awak. Saya shave Ya. Ni kalau saya shave ni kena pula kat bisul ni. Okey, cuba elakkan daripada terkena bisul sebab takut dia meletup. Ya. Saya cuba Sekarang. Cik Azhar, saya tak dengar. Saya takut awak tipu saya. Tak dengar. Boleh tak awak letak telefon tu dekat ketiak awak sambil awak shave? Okey. Dengar. Dah shave dah? Saya dah shave dah ni. Licin tak? Licin ni, sakit ni. Ya, tahan sikit. Kasih kemas sikit, Cik Azhar. Kemas sikit Tahan sikit. Sakit? Okey. Sakit? Sakit ni doktor. Sekarang ni ambil shave tu. Ya. Awak shave ketiak belah kiri pula. Kenapa pula ni doktor? Okey, kalau awak nak tahu mengikut saintifik bulu ketiak kanan dengan bulu ketiak kiri dia ada hubungan. So kalau kuman tu kemungkinan besar dia akan ada efek juga. So kalaulah ada masalah dengan ketiak, kita kena shave kedua-dua bahagian lah, kanan dan juga bahagian kiri. Macam je bunyi dia ni. Kita cuba. Awak jangan bimbang lah sebab bulu ketiak tu akan timbul balik lah. Okey. Okey. Saya shave saya rasa yang ni cepat sikit kot. Okey dah. Tujuan saya call ni untuk saya ajar awak shave ketiak saja. Itu aja. Ya, saya. Habis bisul saya ni apa cerita ni? Bisul awak insya-Allah dia akan baik dan awak boleh dapatkan di rawatan klinik yang berdekatan lah sebab dalam telefon saya tak boleh nak ajar Cik Azhar. Awak ni doktor betul ke? Betul main ni. Betul. Dia tadi buat panjang sembang-sembang saya ni dah sakit ni, bisul kat ketiak ni. Tapi dah lapang kan sekarang? Lapang apa? Yelah dah tak ada bulu ketiak yang lapang ni. Awak ni. Saya minta maaf Cik Azhar, itu memang dia punya cara sebenarnya. Betul-betul lah dia ni. Siapa ni? Saya doktor Cik Azhar. Awak ni doktor apa ni? Hello, Assalamualaikum. Salam. Ni Am ke? Ya, saya Am. Ni Abang Man Misai. Abang Man? Yang dekat kolam mancing Alok. Yang... Okey, ya, bang. Macam mana abang dapat telefon saya ni, bang? Semalam ada awak bagi. Saya pun lupa, abang. Nak cakap sikit lah. Okey, semalam kan kita mancing sama-sama. Lepas tu betul, awak betul, dapat ikan patin. Ya. Okey, jadi masa awak tengah tarik joran tu, awak punya tali tangsi tu kan berbelit dengan tali tangsi saya. Yelah, kan saya ke tepi, ke kanan. Ke kanan sebelah macam abang. Betul. Saya suruh abang angkat. Betul. Okey, semalam dah settle. Kita dah dapat patin 5 kilo lebih. Lepas tu saya bagi awak patin tu walaupun dah berbelit kat tali pancing saya. Tapi tiba-tiba saya bangun pagi ni, saya rasa macam tak puas hati pula lah. Tak, macam ni bang. Sekarang masalah dia, kan pancing kan saya dapat dulu. Saya tarik. Lepas tu kan saya cakap ke kanan-kanan. Yang lain semua dah angkat tali. Abang masa tu abang tak angkat pancing. Tapi memang ikan tu memang ni makan kat mata kail saya. Abang pun nampak. Ya, memang betul. Saya baru terfikir pagi tadi. Sepatutnya saya punya ikan tu. Benda ni dah semalam bang. Ikan tu pun saya pun dah bagi orang bang. Yelah kalau Tak. Awak dengar sini. Awak faham tak? Ya, bila bang. awak dapat ikan patin yang awak kena mata kail awak, kenapa ikan patin tu boleh lari dekat tali tangsi saya? Sedangkan kolam tu luas tau, Am. Abang tak boleh lah cakap macam tu, benda ikan dah tak ada dah bang. Abang tempah tau mata kail tu. Bila berbelit tu dah terjatuh kat dalam kolam, kos abang lebih kurang 500 lebih benda tu. Tak boleh macam ni bang. Bila abang bangun pagi tadi, abang tu rasa tak puas hati lah sebab ikan tu 5 kilo lebih. Patutnya abang boleh cakap kita bagi 2 ikan tu semalam.
Tak, abang bagi pada saya ambil lah bang. Benda tu memang dah tahu kan. Orang semua nampak, bukan abang seorang tu. Member saya pun nampak memang Okey, kalau katakan saya bang. Okey, kalau awak claim paten tu awak punya, okey, kita mancing kat kolam siapa? Kolam Alok. Kolam Alok, jadi Alok punya. Okey, saya boleh respect abang lagi bang. Tapi kau dah sampai ikan bang, pasal ikan je bang. Abang baru mancing kolam ke, saya tanya bang? Abang kau dah sampai sebut ni nak... Awak marah saya pula. Tak, saya tak puas hati dengan abang ni. Hello, Assalamualaikum. Apa masalah bang? Assalamualaikum Encik Am. Encik Am. Waalaikumsalam. Saya Rosli, anak guam saya ni datang pagi tadi cerita pasal memancing. Dia cerita apa dengan Encik Sam ni? Okey, dia cerita macam gini. Dia kata dia dapat ikan semalam, tapi ikannya bercampur dengan awak punya mata kail. Kalau mengikut kan, kalau awak memancing dapat pada ikan yang sama, siapa yang dapat dulu dia punya ikan. Habis saya dapat dulu kan? Macam mana awak nak buktikan awak dapat dulu? Saya ada saksi lah. Saya boleh bagi kawan saya lah. Sedangkan ikan makan dalam air, macam mana awak nak nampak? Kawan Memang awak ikan tu makan air. Tapi Encik tahu tak, mata tu mata kail saya. Saya kenal mata kail saya. Yang abang tu semalam tu tak ada cerita apa-apa. Dia kata okey, kau ambil lah ikan ni. Apa lah ini hari jadi hal pula. Apa cerita ni Encik? Kalau siapa nak report, siapa nak lawyer, apa cerita ni? Bila anak guam ikan jadi, ya betul. Bila anak guam datang dengan saya sebagai peguam, saya kena ambil tindakan lah. Kan, betul tak? Tak, tindakan apa? Saya boleh hormatkan orang lagi lah. Okey, sekejap. Jangan hilangkan mood saya lah pagi ni. Saya banyak kerja lah. Jadi macam inilah saya nak abang, apa cerita ni bang? Tak, sekarang macam gini. Saya senang je Am. Abang sampai dengar lah macam ni sampai dia apa hal? Kejap, macam ni saya nak tuntut RM10,000. Sabar, biar Tuan kena berpihak Begini, pada saya tuan. awak ada saksi Am. Boleh tak saya dapat nama butiran dia untuk saya telefon dan saya tanya? Kawan saya pun kat sana. Saya nombor telefon pun saya tak ingat lah. Dah tukar kawan mancing lah ni Encik. Alamak, macam Apa ni, mana? Cik? Alah, dia bohong lah tu, dia bohong. Saya kenal tu pun semalam Cik tu. Awak apa kenal hal semalam? ni dia mancing pasal apa? Sebab dia dah labur pada saya untuk buat cerita ni dalam mahkamah lah. Mungkin dia tak puas hati ikan patin tu betul-betul dia hendak. Cik tahu tak? Okey, saya dah berapa tahun mancing kolam Cik. Tak pernah ada hal macam ni lah Cik. Tahu Yalah, tak? Pasal ikan patin macam tu. Kalau dia nak sebelah saya boleh bagilah. Okey, macam Kenapa gini. dah saya buat balik, saya dah bagi orang lepas tu nak buat hal. Okey, Sebab macam Cik, gini. siapa cerita? Okey, sabar. Kau diam boleh tak? Kau diam boleh tak? tak ada. Okey, macam gini. Kalau bro. Aku tak respect kau lah sekarang. Okey, macam gini. Kalau patin tu dah naik ke darat, tu dah jadi patin tempoyak, aku tak kisah tau. Kau jangan nak bergurau lah. Tak ada masa nak bergurau lah. Dah gini. Bapak macam ni lah. Encik, gini Encik Am. Aku dah tak hormat kau lah. Encik Am bercakap dengan saya. Aku tunggu kolam bila? Encik Am. Aku tak tahu hari ni kau turun kolam. Encik Am, sabar. Encik Am ada lagi ikan patin tu, kita nak selesaikan ni. Dah tak ada lah. Orang tu pun dah makan yang saya tak tahu lah. Apa? Okey. Dah semalam ni hal. Joran ada joran? Joran memang ada lah. Okey, kalau joran ada, Saya dah ajar Encik ni sebab saya... tak apa saya tak kisah. Tak apa saya tak kisah. Kalau joran ada, awak bawa joran awak datang sini, jumpa dengan anak guam saya, kita settlekan lah. Boleh? Nak buat kat mana tu? Buat dekat Hot FM. Tahu? Tahu dia terkedu? Jap. Syarul eh? Syarul. Siap kau. Ya, kau tahu tak? Kau balik, aku tunggu kau kat hari hitam. Kau tak sampai keluar, aku tibai. Am! Terkena perkalian Hamid. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ni Abang Aziz ke? Abang Aziz. Kita daripada Rusdan Catering. Ada pohon dia. Mana tu? Okey. Gini, kita nak check balik boleh Abang Okey. Abang tepah untuk berapa ratus orang dah tu? 350. 350 orang deh. Okey. Awak ada orang ni kan? Okey, ya. Ayam tu apa panggil Abang nak untuk ayam merah ke? Ayam merah. Ayam gula bedah. Ayam gula bedah tu. Okey. Sekali ada 350 orang tak? Okey, tak ada masalah. Masak sedap tu, sedap. Beres, tak ada masalah. Gini Abang naknya 1 jam deh. 1 jam satu ni. Okey, gini beres. Kita tak ada masalah, cuma ada sikit je Abang. Ni aku tak belagang ni masalah somo. Gini betul dengan lo ni ramai orang duk tepuh dengan kita. Lepas tu pula Abang mari hari tu nak apa panggil sutut benar, tapi tak ada masalah, kita boleh ganti Okey, gini. Daging tu habis dah untuk bagi daging sebab stok kita Daging gula daging mana? Mana habis? Tak apalah bagi kita tu kita nak ayat kabel ni. Okey. Ayat tu tak boleh nak wui dalam 350 ni. Maksudnya dalam 50 orang boleh ayat. Mari 300 orang nak makan guri. Ni, hak 300 orang ni kita ganti dengan sarding.
Adik anak aku boleh masuk depan kering. Dan sungguh ni pasal tak ada gapo pasal sarding ni, harga tu kita boleh kurang sikit. Tapi gati Adik ni kau adik kambing. sarding ke? Adik minyak kelah kau. Minyak aku kelah ada hotel kau ni. Tak ada abang pasal gini. Pasal abang tepuh dah. Kalau abang nak batal pun memang tak boleh nak batal semula kita. Tapi kita terpaksa gati dengan sarding. Di poli aku ni tu dah di poli tu orang di poli mula dah tak ada ya. Tak boleh pasal kita siap sedia dah, kita beli dah sarding lah ni. Tadi dia pun nak makan ngomong aku nak gol lah ni baju orang manggil gapo dekat gapo buat ni. Bukan nak kelah ni. Ya kita faham tapi masalah lah ni kita minta maaf. Daging tu memang habis. Tapi kita ganti dengan sarding. Tapi harga tu boleh kurang sikit aku saja aku tak say bukan kelah ni. Bukan kelah, bukan nak masuk hotel kelah hotel. Ikan sarding ni orang bagi musim banjir. Ni bukan banjir kemarin air pun tak ada rumah aku ni. Kalau musim banjir tak apalah nak bagi sarding. Orang ajak orang bilang dia tu okey ke mau lakon ni aku panggil ni. Bukan sesek budak-budak kapur saja ni. Orang macam-macam orang aku panggil ni. Okey, lah ni kita nak tanya abang nak ke tak sih? Tak sih. Okey, betul-betul abang tak sih ni? Tak sih biarlah. Aku cari daging pok lah payah tak ada tak sangat ya. Okey, kalau abang tak sih, abang kena royak dalam Hot FM Kelantan. Berapa pula? Pasal lo ni abang kena kena. Berapa? Kena ke beri? Aku tepuh dengan sedang kata ring bukan Hot FM. Dah lah memang abang kena kena. Dan jalan macam kena kena. Siapa dia kena aku pula ni? Awak kena abangnya bini abang sendiri. Hak mana pula? Bini apa awak kena aku ni? Tak tahu apa orang bini abang. Jangan lupa dia dia pula. Dia aku. Dia kan ni kau. Radio Hot FM lah ni kan. Rakyat. Budak ni aku ada yang aku dah ni. Masih jerumeh budak ni. Jerumeh Perancis ni. Halo, siapa ni? Nak tanya apa botol ilmu kita? Apa dia botolnya? Demo botolnya. Bila? Demo kedek molek demo pergi potong rumah air mau kahwin-kahwin nak ambil payah ni. Mana? Bangun cica. Apa dia Demo jangan buat ingat gitulah. Bukan kita beri botol. Demo dah naik motor LC warna merah. Dia ingat orang tak tahu. Mana so? Kahwin abang mak. Demo jangan buat mentok gitu. Potong air mau orang tak tanya kebenaran gapo dulu. Beri botol saya. Bukan motor saya. Bukan kita motor je saya cek air motor. Moci apa kita ni abang mak? Demo pergi potong air mau kita tak royak sepatu. Kita nak buat kerja payah. Bukan kita botol kita cek air. Demo naik motor LC warna merah. LC merah lain je motornya. Bukan saya je motor je lain je motor motor. Demo dah. Dia wina mu telefon demo. Tanya demo. Kita telefon demo tanya. Bukan kita cek air motor. Tak kira cek air kau gap. Kita cek air motor boleh kita buat tanya. Kita cek air. Kita bukan bagian motor. Sani bagi kita tanya siapa botol air. Demo tu wina mu demo. Kau telefon lah demo. Orang kita ni cek air macam kita buat tak percaya kan. Kita ada jabat. Tak boleh buat gitu awal. Kau cina bewah hari ni payah. Tak ada air ni potong gitu tak royak sepatu. Bukan kita macam sungguh lah je. Bukan kita motor sopa. Kita buat ni sopa. Bukan kita motor. Demo dah. Demo ni win nama demo ni nak ke mana? Kita berjabat. Bangun cicak ni kita baca buku dia tu. Dia win nama kita. Tu kita cek air. Dia win nama kita cek air mociknya. Kita tanya dah. Mocik apa kita abang mak? Mana memang Demo tu nombor demo. Kawin telefon demo nak tanya. Bapa lah ni potong air tak royak. Mana tahu tak ada apa lah. Tak boleh buat tak ada apa gitu. Awal demo kena tanggungjawab. Orang nak bewah payah. Mocik, sorry lagi potong muka kita potong mocik. Demo dah naik motor warna merah dia kata. Kawin telefon demo ni. Kau nak tuju demo. Naik motor warna merah ni. Benar kita. Benar kita yang motor merah. Tapi kita cek air bukan motor. Lepas tu dah ke mana? Tu tak tahu. Macam dah pergi cabat. Tanya motor apa dia. Macam tahu motor apa dia. Demo dah. Demo tu kawin tanya dah. Orang air win nama telefon demo tu tanya demo. Lepas tu dah ke mana kira nak sambung klik ni. Macam nak pergi jam. Nak pergi jabat ke mana awal nak tubik pun payah ni. Tahu lah macam saya tak boleh kata gapo lah macam. Macam kena pergi jabat lah kecek kira lagu mana. Demo tak boleh lepas lagu tu. Demo kena tanggungjawab lah benda-benda lagu ni. Nanya kat orang. Masalah bukan saya macam. Macam motornya. Orang lain. Tunggu saya royak Hei, kalau kita buat salah. Kita tak akan ngaku dah nak royak bui demo. Saya tak buat.
Bukan saya motor, saya berani lah makcik. Sopong saya gitu lah. Bukan saya motor, orang lain motor. Dia tak boleh lawan gitu. Kena royak sepatah dulu. Nak So, foto. makcik lah ni. Ha. Lah ni kerja saya cek air, bukan saya kerja motor. Saya cek air dengan orang ni. WB ke orang ni. Pocik tanya dah demo tu siapa hok jemot tu, siapa hok cicik air kata wina mu demo ni. Pocik telefon ke dia dirilah kata. Awi nombor saya tak ada tegak apa makcik nak jabat lah. Demo tadi lepas tangan aku tu nyanyo kau orang tua. Sungguh makcik. Bukan kita motor, kita minta maaf banyak kalau kita motor. Bukan kita motor makcik, yang salahnya. Baca ni buat lagu mana ni? Aku tak boleh kata gapo saya. Makcik nak pergi jabat, tanya lah. Lagu mana? Lolo, jadi satu kerja pula orang nak main ingatang natu sementara lagi. Ya lah, makcik salah kita nanya lah. Kita makcik salah. Muka kita kerja dengan orang dekat kita pun bukan bahagia tu. Oh, lo gini lah demo mari demo kita mata. Boleh? Lalu kita duk macet ni makcik. Sani royak duk jabat ni royak duk macet. No, kita duk jabat. Memang hari kita duk jabat tapi kena atas bagi. Bos dia atas bagi, nak atas bagi. Sani royak duduk di pejabat kena gata bagi. Demo nak lepas demo pun agak-agak nyanyo kau itu. Wow, demo kena fikir perasaan orang Semua makcik saya tak lagu apa makcik. demo kena Saya lepas saya fikir. betul-betul. Dengar demo kena fikir perasaan orang tu. Orang nak ingatan natu ke apa demo tak fikir. Hak tu hak buat kita berasa skok sebut berasa panas oleh perut ni. Rakyat buat demo. Bukan saya motor makcik, saya tak maaf banyak makcik. Gini lah awal mudah awal mari kat kita meta minta tolong semeta je boleh. Lalu ni makcik saya duduk di macet ni makcik. Gini balik macam singgah di Jabak Hot FM Kelantan. Ada kata? Hot FM Kelantan. Oh, saya kata. Gua dia tak ada apa. Nak singgah. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dapat nombor awak ni daripada dalam handphone mak saya. Kenapa? Okey, sekarang macam ni. Nazmi ni selalu kacau mak saya. Saya nak tahu siapa Nazmi. Ni nombor siapa? Tak, saya tak kenal. Awak tak kenal siapa Nazmi. Macam mana nombor awak boleh ada dalam handphone mak saya? Mana saya tahu? Saya harap awak boleh tolong saya lah. Betul, saya tak tahu. Sumpah saya tak tahu. Sorry lah, awak jangan marah saya. Saya buat ni semua ni sebab saya abang sulung. Saya ada 5 adik-beradik lagi kat belakang saya. Awak tolong saya. Awak jangan macam gini. Kau dah tahu belum siapa Nazmi? Dia bawa tak kenal siapa Nazmi? Nah, dek, siapa nama awak tadi? Saya tak marah awak tau. Saya nak bincang dengan awak. Saya harap awak boleh tolong saya lah. Ya. Saya tahu, saya faham. Awak faham dengan perasaan kan? Ya, saya faham. Kau lembut sangat. Mak sini aku cakap. Hello. Sekarang ni mak saya bermesej dengan Nazmi ni. Saya nak tahu siapa Nazmi ni. Saya dah cakap tadi dekat abang awak. Saya tak tahu dan saya baru je pakai nombor ni. Tolonglah jangan marah-marah saya macam ni. Bukan. Kita nak tahu laki tu apa hubungan dia dengan awak sekarang ni. Kenapa awak yang angkat? Bukan laki tu. Ya Awak Allah, ya Tuhanku. Saya tak tahu. Saya dah cakap saya tak tahu. jujur je siapa Nazmi. Kalau awak boleh bagi tahu kita. Okey, macam ni lah. Siapa nama tadi? Mia. Kalau awak boleh tolong kita orang, awak dah selamatkan ahli keluarga tau. Awak selamatkan satu Ya, keluarga. Kita orang insya-Allah sekarang saya dah dah bergaduh cakap dengan saya mak akan kita cuba orang. tolong. Insya-Allah saya dah cakap tadi dekat abang awak. Abang saya tahu apa. Aku cuba kan. Tak boleh macam ni lah weh. Sekarang orang naik lemak. Bila kita lembut-lembut macam gitu, sekarang ni Mira bagi tahu siapa Nazmi ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya dah cakap kan tadi. Kenapa awak macam ni? Saya tanya awak siapa Nazmi. Saya minta tolong tu je. Saya sayang keluarga saya tau. Ya Allah, ya Tuhanku. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Dia tanya siapa-siapa pula ni. Saya kakak kepada awak yang awak cakap tadi. Kalau awak kakak kepada yang cakap tadi, siapa Nazmi yang kacau mak kita orang? Siapa? Nazmi mana awak cakap ni? Awak tanya laki mana? Nama perempuan ni, nama awak Amira Nazmi, betul kan? Ya. Nazmi ni ayah awak ke? Ya. Kenapa awak cakap awak tak kenal? Masalahnya tiba-tiba awak cari saya kenapa? Dengan sini Kerana saya dengan adik saya Amira Nazmi tak tahu apa-apa yang berlaku sebenarnya. So bagi penjelasan pada saya, and then awak boleh cakap daripada awal sebenarnya bagi tahu saya apa yang berlaku, and then macam ni lah. tolong. Sis, sekarang ni satu benda je saya boleh cakap. Satu ayat je. Nazmi kacau mak kita orang. Siapa nama mak awak? Nama mak saya Tun Nadia. Tun Nadia. So apa yang Nazmi tu dah buat? Apa yang saya dah buat? Sebab Saya kalau saya bacakan mesej bukan-bukan apa yang Nazmi tu hantar dekat mak saya. Awak nak dengar? Hello, boleh tak saya cakap dengan adik awak tadi? Tak, adik saya tengah menangis. Sebab apa yang sebenarnya berlaku ni? Sebab dia sendiri tak tahu apa-apa. Sekarang ni awak buat loudspeaker biar kita bercakap dengan dua-dua. Senang. Okey, sekejap. Hello, Amira. Ya, saya. Saya bacakan mesej bapa awak, Mira. Li, kau baca mesej tu Li. Mira, hello. Okey, sekarang saya bacakan mesej bapa awak Ya, abang cakap tadi tu. Ya, saya nak cakap baik-baik ni. Mira, awak tolong dengar. Mira dan kakaknya, awak telah terkena panggilan hangit. Kau nak buat kat bapak kau cakap kau ada boyfriend nak kahwin kan? Aku buat pula bapak kau pula ada girlfriend. Oh my god. Nangis kau. Gila glamour nama mak tu Nadia. Punya kerja ni.
Awak suka kenalkan bapak awak. Konon-konon awak nak tunang. Konon-konon nak tengok sejauh mana bapak awak kenal awak. Jadi kita try sejauh mana awak kenal bapak awak. Oh my God. Okey, Amira Nazmi. Ya, saya. Ajak Haziq kat sini nak bagi tahu yang awak dah terkena. Yes! Hello. Hello, ni Puan Nina Mariana ke? Ya Allah, baru ni saya dapat bercakap dengan awak. Lama betul saya nak call awak tau. Siapa ni? Ni Ari ya. Siapa? Ari, jiran awak Ari. Tak kenal lah. Tak kenal tak apa. Sekarang ni sampai hati awak dah langgar kucing saya, awak tak nak mengaku. Asal nak marah-marah pula? Cakap elok-elok nak marah pula. Sebab kau dah langgar kucing aku. Mati pula tu. Memang tak langgar pun. Nak cakap macam mana? Jangan nak tipu lah. Takkan nak tipu lagi. Mati tau kucing tu. Dah tanam. Dah tanam dah. Awak yang tanam? Tak, mak yang tanam. Asal ketawa-ketawa? Habis, tak, dah mati. Nak buat macam mana? Takkan nak ganti balik. Ni macam mana ni? Awak mengaku ke tak? Tadi cakap tak langgar ni. Ni langgar. Lepas tu cakap dah tanam. Lepas tu tanya, mana satu ni awak ni? Kuning lah. Tak tahu nak jawab. Baik. Cakap dengan saya terus tak terang. Tak ngaku. Tu bukan kucing awak lah. Bukan. Tu kucing orang lain. Awak kerja cikgu kan? Bukan. Betul tak? Ini ke contoh kalau dah buat tak nak mengaku salah? Mulut tak boleh jaga ke? Tak ada, betul lah. Dah lah kucing kesayangan saya. Saya jaga dia daripada kecil. Lepas tu mati awak tak bagi tahu. Paling tak awak bagi tahu saya, tak adalah saya marah sangat. Kita hidup berjiran, jiran bermuafakat. Awak nak kena ganti ke? Memang ya, saya dah langgar. Terlanggar. Perasan. La ilaha illallah, baru mengaku cikgu. Saya marah sangat sebab cikgu tak mengaku sekarang, baru cikgu mengaku. Sedih lah saya cikgu. Tak perasan. Nak pergi kedai. Ya, saya tak kisahlah cikgu tak perasan. Tapi cikgu cakap lah dengan saya, ni pemilik kucing tu. Alah, bukannya bermati pun kucing kau tu. Mati aku ganti 10. Ini hak saya untuk menjaga kucing tersebut. Suka hati saya lah nak sedih ke tak nak sedih. Tapi yang saya sedih, perangai awak macam ni. Dah buat tak nak mengaku, berdolak dalik lagi. Malu tahu tak? Malu. Ni mulut kau tak jaga. Apa mulut-mulut? Alah. Sekarang dah langgar kucing orang, buat tak tahu. Lepas tu tak ada sikap bertanggungjawab. Dah tanam dia bertanggungjawab lah. Nasib baik tak letak dekat rumah kau kucing tu. Apa kalau dia cakap aku kau ni contoh ke? Berapa kali saya nak tekankan Cik Noor, apa saya marah nanti cakap dengan suami. Cik Noor marah je, suami pun tak marah. Awak cakap dengan suami awak cakap sebab memang salah awak kan. Kalau buat salah memang patut kena marah. Mana boleh dibiarkan begitu saja. Awak kalau anak murid buat salah, awak marah juga kan? Mak, tak tahu. Yelah, salah. Habis tu apa nak buat ni? Dah mengaku salah ni. Habis nak buat macam mana? Takkan nak beli kucing lain. Tak kisah, ganti. Saya nak ganti. Macam kucing tu juga yang awak langgar. Apa? Mana nak cari pula kucing tu dah mati awak, lah. saya tak boleh terima. Awak dah langgar. Tak apa. Jodoh. Banyak duit boleh? Tak ada. Saya tak mau duit. Saya banyak duit lah. Macam mana saya susah hati bila kucing saya mati. Macam tu saya nak susahkan cikgu. Begitu. Cari kucing yang sama dengan kucing saya. Nanti lah tak sempat. Balik sekolah dah lambat. Mana nak cari kucing? Cari kucing tu juga. Macam mana saiz dia, bentuk mata. Sekolah tinggal ayah je nak rehat kat rumah. Mendengar dia betul nak suruh ganti kucing pula. Amboi. Rehat dia yang dia fikir. Kita punya susah hati dia tak fikir langsung. Saat tak kira Ahad ni korbankan cuti cikgu tu. Cari kucing yang sama dengan kucing saya datang rumah. Yelah, kita cari. Janji. InsyaAllah. Janji ditepati. Ingat, tahu tema hari kebangsaan kita? Tahu. Apa? Janji ditepati. Macam tu lah kata Perdana Menteri kita, janji ditepati. Apa nak dia masuk Perdana Menteri pula ni nak tanya pasal kucing, nantilah beli kucing. Betul ni, janji. Cakap, janji ditepati. Nak cakap janji ditepati. Mengangnya aku. Orang ni tak kerti bahasa Melayu. Janji ditepati saya reti bahasa Melayu. Janji ditepati. Cakap. Janji ditepati. Macam tu. Lega hati saya. Nanti kita salam Abang Zulkifli bin Muhammad Hamdi ya. Yeay, kenal. Memanglah kenal. Dia yang suruh buat panggilan hangit ni. Benci lah. Tak tahu, tak nak, tak suka, tak nak dengar. Ini siapa ni? Saya AG.
Kalau ingatkan tuan punya kucing. Mati-mati aku ingat tuan punya kucing. Mati aku kena ganti kucing pulang. Sudah. Janji ditepati. Itu aja. Kalian? Siapa yang call? Sekarang ni cik mau panggilan ke cik yang mau panggilan ke mahkamah ni? Oh, mahkamah. Ni panggilan pada mahkamah mana? Daripada mahkamah Melaka. Ada apa urusan ni buat panggilan ke sini? Oh, bukan saya yang call. Kamu yang call. Saya yang call? Saya kat sini pun terima panggilan. Oh, maknanya tak ada siapa yang call lah ni. Ada hantu call ke? Manalah saya tahu. Saya kat sini yang punya saya angkat lah. Cik tengok sini ada apa ni? Saya pun tak tahu kenapa orang call saya. Saya angkat lah orang call saya. Oh, ada orang call cik. Dia call dia suruh. Dia kata daripada pegawai. Ni, apa ni? Betul dia suruh tekan. Saya tekan lah. Okay, macam ni cik. Siapa yang maklum kepada cik tu? Operator ke pegawai daripada mahkamah sini? Saya tak tahulah. Saya rasa ni kot. Ada jin kot. Tiba-tiba dia call saya. Dia bagi tahu. Dia cakap. Tiba-tiba dia daripada mahkamah. Kepala otak dia lah. Ni siapa ya? Telefon? Dia telefon. Dia suruh saya tekan nombor. Saya tekan lah nombor. Kenapa tu? Tak tahulah gila kot orang tu. Dia orang ke jin dari cik. Saya pun confused macam mana. Saya pun tak tahulah. Mungkin orang tu bodoh kot. Yelah tu kot agaknya. Cik pun bodoh juga ke macam orang tu? Cik yang bodoh sambung kat sini buat apa? Saya pula yang dibodohnya. Engkau dengan kawan-kawan kau sama bodoh kan? Cik yang bodoh lah sambung kat sini buat apa? Tak, kenapa ni? Kenapa? Ada hal apa ni? Tiba-tiba cakap pasal bank ni kenapa? Pasal bank? Peguam kau peguam mana? Peguam? Mana peguam? Tadi kau cakap peguam sekarang lain pula. Siapa cakap peguam? Cik saya sini cakap pejabat mahkamah. Mahkamah tak ada peguam Mahkamah yang mana ada peguam kat sini? Habis tu bodoh betul lah. Betul lah peguam. Dah duduk mahkamah jadi peguam lah. Takkan jadi banduan pula. Peguam je. Saya baca tak habis bukan peguam. Alah sama lah. Ada peguam kan dekat mahkamah? Saya bukan peguam. Ada ke tidak dekat mahkamah peguam? Memanglah. Bodoh ada kun. Cakap lah ada. Yang bodoh tak apa. Cakap nak bodoh-bodoh sikit lah. Memang bodoh lah. Okey sekarang ni cerita dah apa? Okey. Mula balik. Apa? Nak cakap apa? Nak suruh transfer duit? Nak suruh transfer duit? Banyak sangat duit ke? Banyak. Berapa banyak kau nak? Berapa banyak cik ada? Berapa banyak kau nak? Banyak cik ada. Saya dah cerita dulu. Adalah RM10. RM10? Banyaknya. Orang macam kau bagi RM1 pun terima. Ya ke? Miskin. Serius lah. Memang serius lah. Kalau saya dewakan sikit duit saya kat cik boleh ke RM10? Kesian. Kat situ nak makan pun tak boleh sempat. Derma lah. Alhamdulillah ada orang baik pagi-pagi buta ni rezeki murah. Yalah. Cepatlah. Aku bagi nombor akaun kau transfer. Cik dah lama buat kerja macam ni cik? Aku pula buat kerja macam ni. Engkau ke aku yang buat kerja menipu orang ni? Cik lah tipu saya. Aku tipu kau? Ayolah kakaknya. Telefon saya. Telefon saya cik lah tipu saya. Habis tadi yang call aku tu suruh sambung dekat pegawai kepala buta tu apa? Mana dah saya tahu cik ni. Cik yang telefon. Cik yang bodoh. Okey, sekarang ni nak cerita apa? Okey, sekarang ni daripada mana pegawai ni? Peguam Okey, peguam. Okey, kenapa? Bukan peguam. Cik ni kenapa? Cik pekak ke macam mana? Apa? Pegawai apa? Bank? Apa? Saya sendiri pejabat mahkamah. Mahkamah. Okey, betul kenapa? Nama saya Khairul. Nama cik kan? Saya tak tanya pun nama cik lagi. Tadi tanya nama. Bodoh betul lah kau ni. Bila masa saya tanya? Tak tanya juga. Itulah korang ni bodoh nak menipu tak kerti. Cik tu dah lama buat kerja macam gini. Aku scammer tipu orang. Yes. Lawak lah korang ni. Okey, cepatlah. Daripada peguam. Dari peguam lagi salah. Hello? Aisyah ada Aisyah? Tak ada siapa ni? Siapa ni? Ni bukan nombor dia? Ni siapa? Tak ada nak cakap dengan dia. Aisyah ada? Tak, ni siapa? Tak ada nak cakap dengan dia. Dia ada ke tak? Tak ada, tak ada. Awak cakap bagi. Saya ni siapa? Tak, saya nak cakap dengan dia je. Tanya lah.
tanyalah apa dia. Tak, saya nak cakap dengan Aisyah Ibrahim je. Ayolah, ni siapa? Encik ni siapa? Tak, sekarang awak tanya saya, awak telefon saya dah tanya awak siapa. Yelah, tapi saya nak cakap dengan Aisyah. Saya tak nak cakap dengan Encik. Ya, astagfirullahaladzim. Encik ni siapa? Encik ni siapa? Sekarang ni encik yang telefon saya, encik kenal diri dulu lah. Saya memang kenal dia. Dia pun kenal saya. Tapi saya tak kenal Encik. Sekarang ni, saya kenal dia. Awak siapa? Encik kenal dia. Dia siapa? Encik siapa dulu? Saya tanya, encik ni siapa? Encik siapa? Saya nak tahu Encik siapa. Encik siapa? Saya pun nak tahu encik ni siapa. Dia bagi saya nombor ni. Encik ni siapa? Tak, saya siapa-siapa pun tak apa. Tapi Encik siapa? Saya siapa-siapa pun tak apa. Encik siapa? Cik, saya nak cakap Ya, dengan saya. Aisyah. Apa masalah encik? Tak, Encik apa masalah Encik pula? Apa masalah saya? Masalah saya nak tahulah encik ni siapa. Yalah, Encik ni siapa? Boleh cakap, tapi encik kenal dia. Encik ni siapa? Saya kawan dia lah. Lah, kawan ni siapa? Tapi Encik ni siapa? Encik ni siapa? Saya nak tahulah encik ni siapa. Saya ada hal penting nak cakap dengan dia. Awak cakap lah, saya pun hal penting juga. Kalau awak cakap dengan saya pun hal penting juga. Saya nak tanya esok dia free tak? Kenapa? Saya tanya je. Itu encik ni siapa? Saya nak tahu juga kalau saya beritahu dia pun encik ni siapa. Yelah, saya nak tanya dia free ke tak. Yang Encik ni siapa nak tanya saya balik. Bagi tahulah Encik siapa. Dah nak jerit pula. Dan telefon tu boleh lah dia. Habis tu? Habis tu? Sekarang nak tanya. Lu ni siapa? Lu siapa ber? Siapa? Lu ni siapa dengan Aisyah? Apa hal? Gua siapa-siapa tak apalah. Sekarang ni gua nak cakap dengan Aisyah bukan dengan lu. Alah, lu siapa yang nak cakap pun? Alah, lu siapa? Lu ni siapa? Gua siapa lu jangan tahulah. Lu tu siapa? Gua tanya sekarang. Gua pun tak tahu gua siapa. Masalah habis tu lu nak jumpa? Jumpalah, jomlah. Okey, jom, tak ada masalah. Kat mana? Lu cakap kat mana? Lu ni siapa? Lu siapa? Tanya gua apa siapa? Lu siapa? Lu telefon gua, lu tanya gua siapa? Alah, Aisyah tu siapa dengan lu? Biar Aisyah siapa dengan lu? Gua tanya dulu. Lu jawab dulu. Lu kenal diri lu dulu. Lu dengan lu siapa? Lu nak marah-marah gua ni kenapa? Sekarang lu yang kau hajar dengan gua. Lu siapa be? Okeylah. Gua apa hal? Gua nak cakap sekarang Awak cakap lah. Gua nak ucapkan selamat hari jadi dekat lu 24 hari bulan ni. Lu punya Astagfirullahaladzim. Ni mesti. Gua Faizal Ismail daripada Hot FM. Dah agak dah ni. Memang kena pegang hangit ni. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lu langsi. Imran bin Musa. Ya, saya. Alamak. Gua kena panggil langit. Bye. Aduh, astagfirullahaladzim. Sorry bro, gua tahu lu esok nak pergi bercuti dengan dia kan. Alamak, masuk radio lah. Alamak. Hello. Boleh cakap dengan Abang Zakwan tak? Bercakap. Siapa ni? Saya yang nak ngorak adik aku tu ke? Bukan, saya kawan dengan adik abang. Yelah, yang konon-kononnya nak ngorak dia nak kahwin dengan dia tu lah. Kalau ada rezeki, ada jodoh macam tu lah bang. Tapi bila aku tanya balik adik aku, kau ni dengan tak bekerja, makan pun tak menentu, macam ni kau nak ngorak dia, macam mana kau nak kahwin dengan dia? Saya budak muda bang, jadi yelah, saya tengah usaha lagi nak ke arah tu lah. Abang jangan marah-marah. Tak, marah tu tak lah. Tapi sebagai abang, aku tak nak lah adik aku nanti hidup merempat, merana dalam tuala. Tapi abang pun bukannya bagus sangat. Tak, apa masalah kau nak kaitkan aku pula? Aku tak bagus. Abang relax lah. Abang dah tua, saya muda. Kalau muda macam ni lah bang, abang tak payah. Tak, sekarang ni kau nak couple dengan adik aku, nak kawan dengan adik aku ni sebab apa? Sebab saya dah sayang sangat kat dia. Saya dah jatuh cinta sangat dekat adik abang. Kalau setakat jatuh cinta tapi kau punya masa depan pun tak tahu, tak terjamin lagi, macam mana kau nak tanggung adik aku? Saya ada kejaya lah bang. Saya apa kejaya kau? Saya pun budak yang berwawasan. Wawasan saya tinggi. Tak, apa wawasan kau? Cuba cakap aku apa wawasan kau? Saya nak beli rumah, nak beli 2 biji kereta, nak bagi kat isteri saya, adik abang tu. Tak, habis sekarang ni apa kerja kau? Cuba cakap aku.
Sekarang belum buat apa-apa lagi. Ya aku tahulah kau ni pun nak makan pun kau minta duit kat mak kau, macam mana kau nak tanggung adik aku? Alah, abang bukannya bagus sangat. Alah, abang Bagus tak bagus tu pun itu hak aku, bukan hak kau. Abang ingat saya nak sangat ke adik abang? Saya perempuan berderet lah anak saya. Habis tu kau nak buat apa dengan dia? Saya nak kahwin dengan dia lah. Dah tu kau cakap berderet perempuan tu? Alah, abang relax Kan kau nak main-mainkan dia je? Benda main-mainkan dia. Dah memang saya betul-betul sayang, jatuh cinta kat dia. Abang kau pun aku tengok dah macam Magian. Macam mana kau nak sayangkan dia? Diri kau sendiri pun kau tak sayang. Alah bang. Okey lah, macam ni lah. Saya gamble lah. Saya tak ada gamble-gamble lah. Aku tahu kau putuskan hubungan dengan adik aku. Kalau aku nampak dia lagi dengan kau, memang kau teruk aku kerja kan. Alah, bukannya saya nak kahwin dengan abang. Saya nak kahwin dengan adik abang. Abang kecoh sangat pasal. Adik aku kena jagalah. Lepas tu jadi isteri saya, biar jadi tanggungjawab saya. Kalau kau bertanggungjawab, masalah kau sendiri tak bertanggungjawab. Macam abang sayang sangat adik abang. Aku tak sayang pula. Dia adik aku. Relax tak payahlah nak sayang-sayang. Dah, tak ada relax. Sekarang ni aku tahu kau putuskan hubungan dengan adik aku. Kalau aku nampak kau berjumpa dengan dia, siap kau. Kalau tak putus? Kalau tak putus? Kau jangan cabar aku. Kalau tak nak, kalau saya tak nak. Aku cari kau sampai rumah cacing. Kalau tak saya kira lah mana kau pergi pun. Kalau saya lari, abang belah, tak nak belah. Kau pahal ni? Apa masalah kau sebenarnya ni? Dah abang, sudah. Tak, apa masalah kau? Saya nak adik abang tak nak, abang tak nak. Memang aku tak nak. Aku takkan terima, aku takkan jadi wali untuk berkahwin dengan adik aku. Apa nak jadilah. Boleh abang. Alah abang. Tak ada. Abang ni. Ya, aku tahu kau putuskan hubungan ni dia sebelum aku cari kau sampai rumah cacing. Kalau saya ada kerjaya boleh tak? Kerjaya apa? Boleh lah bang. Kalau saya kerja radio. Kalau saya kerja radio, saya pinang adik abang. Tak, kau jangan jadi bodoh lah. Radio mana nak ambil kau? Radio mana? Kau radio apa? DJ dekat supermarket pun belum tentu nak ambil kau tu. Bang, saya ada bakat yang terpendam tau. Tak ada bakat-bakat dah. Aku sekarang ni aku ada kerja. Kau bang. Nanti kalau masalah nanti aku tahu kau jangan cik adik aku lagi. Bang. Hello bang. Apa lagi kau nak? Alah, abang ni relax macam budak-budak letak telefon. Tak, aku cakap aku tak kerja. Alah, tapi lah macam kau tak bekerja, duduk rumah makan tidur mak bapak tanggung. Tak, saya pun tengah kerja juga ni bang. Tengah buat kerja ni. Ni tengah buat kerja ni. Apa kerja kau cuba cakap? Ni radio. Saya kerja radio. Radio mana? Radio Hot FM. Hot FM? Hot FM lah bang. Saya tengah buat ni. Ni, saya tengah rakam suara bang. Habis tadi semua yang gaduh tu diorang dengar lah tu. Diorang dengar lah bang. Dah kerja saya nak buat macam mana? Alamak. Ni siapa ni? AG lah bang. Alamak, saja nak merenakan lah ni Aduh. Itu maknanya awak sayang sangat ke adik awak. Memang sayang sangat. Siapa tak sayang adik? Pula darah daging kita kan. Sabar je lah. Tapi kalau isteri nombor 2 okey isteri nombor 2 tu dalam pemikiran juga tu. Berdegup kencang lah jantung ni. Hentikan degupan kencang itu kerana saya nak bagi tahu awak baru dia terkena panggilan hangit. Aduh, ya Allah. Suria ada, Puan Suria ada. Siapa? Puan Suria? Ya saya, siapa ni? Saya Ashikin ya. Ashikin? Puan Suria, you kerja dekat pejabat haiwan kan? Ya. Okey, saya call ni sebab mak saya hantar saya punya kucing dekat you punya tempat. Boleh tak telefon esok pagi? Kita boleh chat balik dengan apa? Oh, nak lepaskan tanggungjawab lah macam tu. Bukan macam tu. Maksud saya macam ni, cik. Kerana siapa yang buat apa semua tak semestinya benda tu saya yang buat. Kucing saya tak pernah sakit sejak dalam jagaan saya. Ni lah mak, orang dah cakap dah jangan hantar kucing tu kat sana, mak hantar juga. Boleh tak kalau suruh makcik datang ke ofis, kita boleh bincang cakap dengan mak saya sekarang. Mak, cakap dengan ni sekarang. Pampa mak. Orang cakap dah jangan. Astaghfirullahaladzim. Berderau dah aku. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, makcik dah kobarkan ke anak makcik makcik kata tak ada kucing tu dia tak nak jalan, dia tak ada aktif, dia makcik bawa yalah kan. Tak ada cik. Cik tu macam ni. Cik hantar bila semua anak kucing tu. Makcik ni takut bila anak makcik dia mengamuk, dia kucing tu macam dia punya harta lah. Nak oi. Okey, kucing tu sekarang tak jalan kan? Tak
gorak masalah. Kucing tu sebenarnya aktif sangat. Kucing tu lompek sana lompek sini. Kadang-kadang dalam kain makcik ni pun dia masuk. Cuma satu hari tu dia tak gorak, makcik suruh kan si Enap tu hantar kan. Kalau tak gorak tu, Anta tak gorak macam mana pula tu? Aduh, hai. Mak cakap apa? Cepatlah. Aduh, hai. Tak macam ni, Cik. Cik jangan pandang cerita. Cik cuba datang dekat office, Cik. Kita selotok dekat office. Okey, kita bincang apa bendanya. Kejap lah sikit. Mak tengah cakap ni Kejap. Kalau dia nak marah pun tak apa. So, kita orang tadai telinga ni. Tak ada hal. Kau tak tahu dia boleh pukul makcik ni nak, oi. Tak ada macam ni. Kalau Cik jangan macam biasa, Cik. Cik datang dekat pejabat, Cik bawa je kucing tu, saya boleh nak buat macam mana. Kalau selagi dia hidup, cakap apa lagi tu? Hege kat telefon tu. Kau ni juga yang kena tali pinggang dengan aku ni, Kang. Kan aku pula ngamuk kat budak ni kali. Hello. Apa lagi apa cakap dengan mak aku tu hege-hege tu, Mak? Astagfirullahaladzim. Tak ada Cik Sikin. Cik Sikin jangan buat saya pula angin sekarang. Kenapa kau nak angin dengan aku? Kucing tu korang yang buat, kau faham? Halo Cik Sikin. Cik Sikin boleh tak datang ke ofis ke esok? Boleh tak? Tolonglah. Kau tak Cik Sikin pula saya hamun nak sekarang. Kau nak hamun aku pula. Kau siapa? Betul lah. Bukan macam tu. Kalau macam ni, saya Cik Sikin cakap elok. Saya faham. Sekarang Cik Sikin asyik nak marah-marah. Saya cakap elok. Aku tak marah kau. Aku marah mak aku lah. Aku marah kau ke? Astagfirullahaladzim. Mak. Weh, banget. Aku kata sebaji bawa kucing datang ofis. Aku geram betul lah. Aku lagi geram dengan kau tak? Aku ingat aku tak ada kerja lain. Aku banyak lagi panggilan hangit aku nak buat tau. Nak layan panggilan hangit kau je. Puluh otak kau lah, banyak lah cerita. Aku pun penat juga nak layan orang. Datanglah ofis dulu je bincang. Kau tak dengar aku cakap apa? Aku cakap aku banyak lagi panggilan hangit yang aku nak buat. Bukan panggilan hangit engkau je. Kau faham tak? Betul lah. Astagfirullahaladzim. Sampai mohon dah. Kau pergi jalan dah bangang. Kau faham ke tidak ni kau nak dan bodoh. Kau nak dan cakap pasal kucing kau? Kau jangan. Tak nak dengar lah, malu lah. Tak nak. Tak apalah lah kali. Tak apalah dan cakap dalam masuk kucing lah. Puas lah boleh betul konok. Ya betul. Cari yang dalam file tu. Hello, Assalamualaikum. Sana? Kak Zuraini ke? Ya. Saya salah seorang bapa kepada staf yang bekerja di tempat awak sebenarnya. Siapa tu? Nama dia? Saya rasa tak perlu saya beritahu nama dulu. Dekat dia tu kan? Okay, what? Anak buah saya tak ada dapat gaji lagi, kenapa Ya, saya nak tahu siapa nama lah, Encik. Kalau dia tak bagi tahu nama, macam mana saya nak cek? Dia dah dapat gaji ke belum? Sepatutnya dah boleh dapat gaji kan? Saya nak tahu siapa nama dia dulu, Encik, please. Dia perempuan. Siapa ke? Macam mana awak tahu? Sebab dia guna cek. Dia tak ada account. Saya takut awak ambil duit dia je. Ya Allah, ya Tuhan. Buat apa? Saya nak ambil staff punya gaji. Mana cik. saya tahu. Datanglah sini. Sekarang cek memang ada kat tangan saya. Orang zaman sekarang ni macam-macam boleh buat. Minta maaf lah. Saya bukan orang macam tu ya. Tak, kenapa lambat? Bukan mengenal lambat. Saya tak faham lah macam mana boleh lambat. Okey. Saya dah bagi tahu dia, kalau tak ada account, kita guna cek. Kalau guna cek, at least 5 hari bulan paling lewat kita dapat. Tak, kalau dah tahu dia tak ada. Saya dah explain dekat anak Encik macam tu. Dia kata tak apa, tak ada masalah. So, tunggu cek datang dari HQ, kami akan call. Kalau dah tahu dia tak... 2 hari, tak dapat-dapat. Awak nak dengar saya cakap ke tak nak ni? Saya nak cik dengar juga saya punya masalah. Okey, kalau dah tahu dia tak ada akaun tu, kenapa ambil dia kerja? Cakap dia terang-terang. No, dia yang nak kerja sini. Kita dah cakap, you ada akaun tak? Dia kata tak ada. So, boleh tak buka? Okay, no problem. Then, dah dia berhenti, sampai dia berhenti, dia tak ada buka akaun. So, kami terpaksa buat cek. Saya tak faham lah. Ada juga orang macam ni buat kerja kan? Kita bukannya orang senang. Kami tak ada paksa orang buka akaun. Kami boleh ada 2 option. Satu, buka akaun. Satu lagi, buka cek. Awak sikit pun tak ada rasa kesian tengok muka dia sedih balik rumah menangis-nangis. Kalau macam ni saya kerja semua tengok muka orang kesian, habislah saya. Awak jangan nak ajar saya macam mana saya ajar anak saya. Encik datang jumpa saya boleh tak? Saya tak nak lah dengar cakap macam ni. Saya pun tak nak kurang ajar tau. Tak apa, saya tak risau. Kalau macam ni tak nak bagi tahu nama anak Encik, kata saya pula makan duit dia, saya pun dengar pun sakit hati tau. Saya boleh bawa hal ni ke tengah tau. Awak saja lambat-lambatkan. Tak ada masalah. Sepatutnya
berapa hari bulan dapat? Sepatutnya kita boleh dapat 5 hari bulan pukul 7 petang. Sekarang ni dah berapa hari bulan sekarang ni? Sekarang berapa hari bulan? Saya tanya awak berapa hari bulan sekarang. Tengok, You yang tanya saya berapa hari bulan. You jawab sendirilah, Encik. kenapa awak Cik, cakap? kurang ajar dengan saya tak boleh terima lah macam ni, tahu tak? Apa pasal you cakap dengan saya macam cakap dengan bangsa lain ni? Encik yang buat kata saya ambil makan duit apa semua. Saya tak marah ke, Encik? Memang kan? Memang itu yang awak buat kan? Minta maaf lah. Sekarang awak minta maaf, maknanya betul. Ha? Saya tak makan duit. Hello? Saya ada witness dekat sini. Sekarang awak minta maaf, maknanya awak... Saya tak minta maaf, saya tak nak minta maaf. Tadi awak minta maaf? No, saya tak minta maaf lah. Tadi awak cakap minta maaf lah. Macam tu. Sorry. No, I don't say dia minta maaf. Is it, Ana? Tadi No, awak... saya ada witness dekat sini, Encik. Kalau anak Encik nak dapat gaji, sekarang suruh dia datang sini juga. Kalau anak saya datang hari ni, apa tindakan yang awak akan buat pada dia? Saya tak akan ambil apa-apa tindakan. Saya bagi dia punya cek saja. Tak ada nak tolak-tolak gaji semua, tak ada Apa saya nak tolak gaji? Ya Allah. Encik ni kerja kat mana, Encik? Kalau tahu kerja, dia mesti ada sistem tau, Encik. Cara percakapan. Saya dengar kata makan duit saya, duit anak Encik. Saya pun dengar sakit hati tau. Tadi awak tanya saya kan, saya kerja kat mana? Awak nak tahu betul ke saya kerja kat mana? Ya, bagi tahu lah. Lawyer ke apa ke? Peduli apa saya? Awak Bukan pasti? Saya salah. Awak pasti ni? Awak tak menyesal? Tak ada. Saya tak disahut. Betul awak dengar? Awak dengar betul-betul? Awak dengar betul-betul? Encik cakap saya makan duit anak Encik. Tapi Okey. apa bukti Encik cakap saya makan duit anak Encik? Sekarang ni saya nak awak dengar betul-betul dekat mana tempat saya kerja. Cakaplah. Dekat mana? Saya pun tak kisah. Saya kerja dekat Hot FM. Jangan main dengan saya ni. Saya tengah marah ni. Saya tidak main-main. Saya kerja dekat Hot FM. Boleh. Apa nak tanya? Saya dah nak naik. Nak aja jumpa esok nak tumbuk-tumbuk je. Tumbuk barang. Bala. Akak dah terkena panggil langit. Sudahlah. Hello. Assalamualaikum. Salam. Kak. Saya nak tanya akak yang belajar memandu hari tu bawa kereta langgar angsa, betul tak? Akak Mana ada? Akak cakap betul. Bapak saya tengah sedih, angsa dia kena langgar. Angsa dia kena langgar? Akak lah yang langgar. Ini kat mana? Angsa tu kat mana? Kat Meru. Tak mati pun lah budak ni kerang. Kau juga yang mati ni kerang. Mana akak tahu angsa tu tak mati? Oh, maknanya betul akak yang langgar. Mana ada? Akak, masalahnya angsa tu ada 8 ekor anak. Siapa nak jaga anak-anak dia? Suruhlah bini awak jaga. Saya belum kahwin. Saya yang jaga bapak saya yang jaga angsa tu. Angsa tu dah mati. Dah mati tanam je lah. Dah, kita orang dah goreng dah. Dah goreng? Goreng pun sedap. Masak korma pun sedap. Dia tak sebab mati. Bila makcik dah langgar tu, saya cepat-cepat sembelih. Ya, Alhamdulillah. Tak apalah. Dapat juga makan daging. Kalau tidak, kalau angsa tu dah mati, tak adalah dapat makan kan. Tapi makcik kena gantilah angsa tu. Sedih lah. Kita orang boleh sedih. lah. Kita ganti angsa patung dia lah. Tapi mana dia akan langgar? Alah, mengaku je lah. Tunjuk bukti dulu. Macam mana nak bukti yang angsa tu dah dalam perut kita orang? Jadi mana korang lah yang bunuh dia, korang yang makan dia. Ya tak, ya juga tapi akak yang langgar dia. Come on akak. Betul ke tidak akak langgar angsa bapak saya? Tak ada. Akak langgar angsa bapak saya? Tak ada. Akak langgar angsa bapak saya? Tak ada. Alah, akak ni mengaku je lah. Tak ada, buat apa nak ngaku? Terlanggar CP ke? Terlanggar CP? Angsa tu langgar akak ada? Nampak akak dah mengaku sekarang. Akak ni main-main lah kak. Akak jangan main-main saya. Kayaknya akak nak saman kau. Angsa kau yang langgar kita akak. Okey lah, senang cerita macam ni lah. Macam mana nak bagi tahu bapak saya? Takkan nak bagi tahu angsa langgar akak. Cakap je lah kau dah sembelih makan. Habis cerita. Masalahnya angsa tu pun bapak saya dah makan. Cuma dia tak tahu itu angsa dia. Dia tanya mana angsa. Apa saya nak jawab? Kak, akak ada mana stok boleh dapat angsa tak? Mana akak tahu? Carilah kat mana-mana kedai-kedai ke angsa. I don't like you lah kak. Serious lah, you know.
Please lah Kak, please. Be responsible, you know. Okay, wah. Wah, cakap orang putih Akak pandai cakap. Makan belacan. Wah, asam. Kak. Ya. Nanti saya bagi angsa akak sembelih. Lepas tu bagi kita orang makan dekat tempat saya kerja, boleh tak Kak? Mana akak tak pandai sembelih angsa? Okey lah, saya sembelih tapi akak masak. Saya nak angsa gantung. Angsa gantung kat kedai Cina banyak. Siapa ni? Nama saya AG. Ya, betul. Betul lah Kak, akak yang langgar angsa tu kan? Hantu budak ni. Aduh, siapa ni kecil ni? Nah, anak akak yang suruh Azira cakap. Aduh. Hello. Hello? Ya. Hello ni. Ya. Okey, nama saya Hashim. Hashim? Okey, saya nak buat parti tengah hari. Macam parti ni macam saya dengan kawan-kawan saya lah esok untuk makan tengah hari. Hello? Untuk makan tengah hari? Ya. Cik Hashim kan bulan puasa? Okey. Sebenarnya saya dengan kawan-kawan saya yang tak puasa. Cik Hashim, Cik Hashim sakit ke? Bukan sakit, tapi memang kita orang ni yang jenis tak puasa, tapi kita orang susah nak makan kat luar. Faham tak? Masya Allah, Tuhanku. Okey. Saya dah telefon banyak catering semua. Memang sebenarnya kita memang tak boleh. Memang tak boleh? Maksudnya? Memang kita takkan buat, Cik Hashim. Minta maaf. Kenapa ya? Kita buat untuk malam sahaja. Tapi saya nak tebal ni memang untuk 20 orang tau. Kalau makan tengah hari 20 orang kita tak buat. Okey, kita buat secara tertutup macam tu. Tertutup ke, tapi yang kenyataannya ada benda lain yang akan nampak. Saya rasa sebagai minta maaf lah ya Cik Hashim. Kalau Cik Hashim katakan nak makan free setakat 20 orang tu, kalau saya hantar ke rumah malam pun saya sanggup. Tapi kalau tengah hari Okey, kita orang dah terdesak ni. Sebab esok kita nak buat macam parti macam tu, makan. Kita tak ada buat Cik Hashim. Kita tak boleh. Nanti saya daripada berapa lama saya usahakan, saya tak tahu saya nak cakap macam mana. Saya rasa macam terperanjat Cik Hashim. Okey, tapi saya nak buat juga. Sebab saya dah janji. Saya tak nak nanti benda ni akan berjangkit. Kita bukan, saya tak nak dia punya. Boleh tak awak ketepikan soal tu? Awak fikirkan pasal bisnes awak. Tak. Saya nak lama. Saya nak benda ni berlangsungan sampai akhirat. Kali ni awak just pejam mata saja. Awak buat sekali ni aja. Sebab saya dah janji dengan dia orang, 20 orang tu datang rumah saya nak jamu dia orang. 20 orang ke? Walaupun 5 orang, walaupun seorang. Apa masalah dengan semua caterer? Memang masalah ni satu benda yang besar. Saya bayar. Sekian Cik Hashim, sampai batuk saya dengar. Saya bayar dekat awak 10,000. 10,000 ke 20,000, 50,000 pun saya boleh habiskan hutang saya pun. Tidak jawapannya Cik Hashim. Awak jangan nak ceramah kat saya. Saya terpaksa ceramah. Tak, masalahnya awak pun tinggal puasa. Saya tak. Macam mana awak tak tinggal puasa? Adalah sebab-sebabnya. Awak dah malam. Cik Hashim, mulut tak insurans. Berdosa lagi Cik Hashim saya. Sekali ni saja awak buat. Mana-mana. Tak. Awak ni buang aja betul lah dengan saya. Saya tak. Saya just nak order. Okey, saya just nak order dekat awak. Tapi kenapa awak ceramah dekat saya sampai macam ni? Awak pandang rendah saya macam ni. Awak hina saya. Cik Hashim, kita cuba elakkan. Sebenarnya sebab saya tak nak terlibat sama. Perempuan. Janganlah nak ceramah dekat orang macam ni ya. Saya tak boleh lah. Cik Hashim, nampaknya lagi lama cakap nanti lagi timbul bukan-bukan. Saya terpaksa letakkan telefon. Okey, macam ni. Okey. Saya minta maaf. Okey, saya nak cakap baik-baik dengan puan ya. Saya minta maaf juga dengan puan. Sebab saya bukan Cik Hashim. Saya Encik Faizal Ismail. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya duk fikir kenapa lah jumpa juga orang macam ni. Macam ni kau nombor ni? Saya Google je. Astaghfirullahaladzim. Siapa nama puan ni? Tak kuasa lah saya nak. Lepas tu duk tengok kat dalam tu. Siapa nama ni? Boleh saya tahu tak? Nama saya Nur. Nur? Ya. Awak abaikan Cik Hashim sebab itu semua tak wujud? Janganlah keluarkan dalam radio. Saya dah rakam, maka saya akan keluarkan juga.
Astaghfirullahaladzim, Aziz. Ya Allah. Nur, awak tak perlu risau sebab apa yang awak buat itu adalah betul, okey? Hello Tun. Tun ajak ni. Ya, Okey, aku ada problem. Aku nak tanya kau peguam dulu. Kau belajar kau study lawyer Tak, aku kan study je, aku kerja je. Oh, kau pernah kerja lawyer Okey, Tun, tadi aku nak datang kerja. Kereta aku kena kau belakang tau. Okey. Tapi tadi mula dia kata nak settle je. Jadi aku pun tak buat report lah. Sekali tak alih-alih ni tadi dia call aku, dia kata dia dah buat report. Dia WhatsApp aku dia punya gambar report tu, surat report tu, tapi seolah-olah menyalahkan aku. Jadi benda tu macam tak adil lah. Aku nak buat macam mana lah? Okey, sekarang ni kau cakap kat dia, kau memang ada 24 jam untuk buat report. Okey, memang dia punya standard rule ialah 24 jam untuk buat report. Yang hantar aku ni sekarang lawyer dia, babe. Lawyer dia? Jadi aku kena pasang lawyer juga ke macam mana? Tak payah. Awak cakap macam ni Awak cakap kat dia, kalau dia nak bercakap dengan kau, dia kena cakap dengan kau direct. Okey. Lepas tu kalau dia nak gunakan lawyer dia, kau akan gunakan lawyer kau cakap. And apa-apa cost yang incur dekat sana, dia pun kena bear. Sebab macam mana pun dia yang langgar bontot kau, dia langgar bontot, tak kisah apa pun, dia yang salah. Kau cakap macam tu je. Dah. Kalau dia tumbuk aku, benda tu aku boleh cerita ke? Sebab tadi masa dia bukan tumbuk dia pegang aku punya leher kan, aku punya baju kan. Pagi tadi. Dia nak suruh aku ganti rugi kereta dia around 24 hours. Kau bayangkan. Kau boleh jadi lawyer aku ke, Tun? Tak, aku tak boleh. Lesen aku dah mati. Kau boleh tak recommend aku lawyer yang ni, yang harga dia kau cun tak lah? payah lawyer lagi le. Aku tak payah lawyer. Tak, okey, dia tunjuk aku lawyer dia. Aku pun boleh tunjuk lawyer aku kan. Aku rasa macam aku nak lawan dia. Kau cari aku satu lawyer. Okey, betul. Aku faham. Tapi sekali kau cakap kat dia, since kau dah melibatkan lawyer, my lawyer will keep in touch with you. My lawyer will keep in touch with you. And based on your WhatsApp and your letter, I will also make a report of ugutan. Dah. Okey, macam gini lah tu. Kau tak boleh ke jadi lawyer aku? Kau sanggup? Aku bayang kau lah. Aku boleh. Sekarang ni kau cakap kat aku, kau nak balas kan? Aku nak balas dan aku nak buat cerita lah. Sebab tadi dia grip aku punya leher. Itu dah kira atas apa. Kalau dia grip leher aku. Itu dah kira bateri dah tu, babe. Stock and bateri dah. Kau jangan risau. Okey, Tun, lagi satu aku nak tanya kau. Apa pula akta dia kalau kita buat panggilan angin? Ada jatuh hukum apa-apa tak? Sekarang ni kan korang pakai. Tadi pakai apa? Pakai apa? Ton, hubungan kita aja. Ini birthday lawyer ni tau. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nadia. Happy birthday to you. Kita dah kawan kau dah. Aku bangga tau sebab aku baru tahu hari ni yang kau sebenarnya seorang lawyer tau. Tapi rupa-rupanya tapi aku terus kecewa bila aku tahu lesen kau dah mati. Tak kira lah macam-macam mana pun, birthday tak birthday, lesen tak lesen, kami cuma nak bagi tahu ni yang Tun Nadia adalah mangsa Panggilan Hangit kali kedua. Hello? Muhammad Izhar, saya yang awak buat report hari tu. Sebab awak tulis dalam laporan ni awak ingin mengelak anjing melintas. Ya. Dan lepas tu awak melanggar divider awas kan? Okey, ada saksi yang berada di situ. Dia cakap awak ni sebenarnya dalam keadaan yang mengantuk. Okey. Maknanya awak bukan mengelak anjing. Awak berada dalam keadaan mengantuk dan awak telah melanggar anjing tu. Okey, lepas tu anjing tu nak macam mana? Sebab itu adalah anjing di antara yang dia bela paling lama sebenarnya. Aduh, tak masalah, tak langgar anjing tu, tak nampak pun anjing tu. Okey, sekarang ni saya suruh dia call awak lah sana. Okey. Okey? Okay, bye. Hello? Halo, saya itu anjing punya owner. Okey. Lu langgar saya punya anjing tau. Okey. Apa okey? Taklah okey lah, lu langgar saya punya anjing, taklah okey lah. Ayo, saya pun tak langgar. Saya nampak anjing tu okey, tapi kalau nampak ada bangkai dia. Dia sudah mati tau. Itu saya banyak sayang tau. Okey lah, Uncle. Sorry lah, Uncle. Jangan sorry ni macam tau. Saya banyak sayang sama dia tau. Tapi dah lama lah, Uncle. Memang sudah lama lah. Saya baru jumpa. Dia sudah hilang lama tau. Saya baru jumpa dia punya mayat tau. Okey, Uncle nak apa macam mana? Nak buat macam mana sekarang ni? Saya boleh mausu sama you tau. Ayo, Uncle. Jangan nangis lah. Tak apa, anjing tu mati tak apa. Nanti beli baru. Lu mau beli baru dekat mana? Lu bukan sama semua anjing tau. Itu anjing lain. Ayo.
Sorry lah, okey lah. Saya akan nak sampai su kot. Anjing je mati, tak apa, bukan orang. Anjing sudah lama dia banyak jaga sama kita tau. Rumah kita pencuri semua masuk, dia jaga tau. Ayo, buruk lah Uncle nangis. Jangan nangis Uncle. Apa kamu Uncle cakap apa? Saya banyak sedih tau. Ayo, saya pun lagi sedih. Jangan nangis lah. Lu sedih, lu gelak, lu cakap lu sedih. Ayo, yelah, Uncle nangis. Itu anjing banyak cantik. Ayo, hitam saja mah saya nampak. Lu jangan kurang ajar cakap itu hitam. Lu ingat apa? Ayo, hitam itu menawan itu tau. Anjing cantik jangan lepas lah Uncle. Lu cakap ini macam lah. Ayo, jangan nangis lah Uncle. Buruk lah dengar. Saya 2 hari lepas saya jumpa dia punya itu monyet. Saya belum lagi itu tanam sama dia tau. Sekarang ada di rumah saya. Dah busuk tu. Pun simpan lagi kah? Kita sangat sayang sama dia tau. Saya mau lu datang rumah saya. Datang rumah? Habis itu report macam mana? Lu datang rumah saya, lu minta maaf sama dia. Saya nak minta maaf ke anjing tu ke Uncle? Apa pasal mau sama saya? Sama itu anjing lah sebab dia sudah mati. Ayo, saya minta maaf ke Uncle sudah lah. Anjing tu mana hidup? Bukan dengar pun. Dia pun dah tak ada kat sini dah. Dia belum kena tanaman. You kena minta maaf sama dia. Itu dia punya loh, ada dengar loh dia. Oh ya, roh ya. Itu dia punya hantu, ada dengar tau. Kalau lu tak minta maaf sama dia, itu hantu mau cari sama you. Ayo Uncle. Okey lah Uncle. Okey, saya minta maaf sama itu anjing lah. Okey. Tapi mau lu datang ini petang, lu minta maaf depan-depan dia. Boleh. Apa nama anjing tu? Mesti ada nama kan? Nama dia Josephine. Josephine? Okey, boleh. Okey. Nanti saya datang, saya minta maaf kat Josephine tu. Okey, lu betul-betul datang Betul. Lu datang Ini petang tak? Boleh. Jangan nangis lagi. Ini petang saya tak jadi. Saya ada appointment. Habis itu bila nak minta maaf itu anjing? Minta maaf kat Uncle je lah. You datang pagi besok lah. Datang pagi lah? Esok kerja lah. Pukul berapa? Lu datang lah. Kalau lu tak datang, lu dengar itu radio Hot FM cukup lah. Hei! Ni siapa sih? Aduh! Nama Wah Faizal Ismail. Oh, jahat gila. Hari-hari gelak orang dengar. Ni kena sendiri lah tu. Muhammad Izhar. Ya, saya. Lu tahu siapa ini punya girl je? Apa? Nur Aisyah Badruddin. Oh, adik saya. Lepas ni kena dah lepas ni. Itu sudah kena itu apa nama panggilan? Panggilan hangit. Ya. Halo. Cakap dengan Syafiq ada? Siapa ni? Fauzi, Encik Fauzi. Ada apa ya? Syafiq siapa Anak saya. Anak awak Macam ni, saya salah seorang customer dia semalam beli burger. Okey, anak saya pun makan burger tu sebenarnya. Selepas makan burger tu, anak saya jadi muntah-muntah jadi saya kalau boleh nak tanya penjelasan daripada Syafiq sendiri. Sejak mana? Okey. Customer kau komplain pasal burger. Halo. Oi, kasarnya cakap telefon. Siapa ni? Saya salah seorang customer awak. Apa yang awak jual sebenarnya? Awak cakap umur awak berapa ni? 16 tahun. Kau buat kerja apa ni? Buat kerja yang betul lah. Kau ada lesen tak? Tak ada. Tak ada lesen dah pasal meniaga? Tak ada lah, meniaga depan rumah je. Meniaga depan rumah pun, belakang rumah ke, dalam bilik ke, kalau dah meniaga tu nak kena ada lesen. Faham ke tak? Faham. Habis tu, kenapa tak ambil lesen? Degil. Ni nak mengaku ke tak? Saya tak ada. Banyak-banyak jual burger, mana ada orang buat aduan macam ni, mana ada. Selalu orang tak berani nak buat aduan. Takut. Ini aku ni peguam, kau tahu tak? Budak. Kau dengar ke tak? Degil tu lah budak ni. Dengar. Macam mana? Kalau boleh datang sini nak tengok bukti macam mana. Budak. Besok aku datang balik kat kedai kau. Datang lah. Lepas tu kau ikut aku pergi Kuala Lumpur. Bawa. Kau nak duduk sini pergi Kuala Lumpur apa? Hari Selasa minggu depan kau balik. Kau punya lama ada kerja sini lah. Selasa balik benda ni. Sabtu Ahad mana kerja off dekat KL ni. Budak, kau letak telefon. Kurang hajar. Apa? Kurang hajar betul angkat telefon cakap nak apa? Ya, habis telefon apa? Nak cakap lah yang kau tu salah. Kau datang lah sini.
Kau ni dah lah baru tingkatan 4 dah kau ajar dengan orang tua. Nanti dah besar kahwin kau ajar dengan mak mentua. Sebat kan dia. Tuduh orang tak ada bukti tak apa-apa. Yang kau nak menangis kenapa? Ada bukti sekarang. Datang sini lah. Alah nangis. Duli lah. Kau nak tuduh-tuduh nak bawa aku pergi KL kau siapa? Aku nak bawa kau pergi KL. Nak tunjukkan kau undang-undang yang sebetul-betulnya. Yang kau nak menangis anak jantan ni kenapa? Kenapa kau hajar orang tuduh? Hello Encik. Siapa ni, mak dia ke? Akak. Ya. Saya tak nak korang ajar dengan akak. Ya. Tapi anak akak korang ajar betul dengan saya. Tak, anak saya ni dia bukan kau hajar, dia jadi takut. Tak apa. Biar saya cakap dengan dia. Kejap je. Dia tak pernah orang komplain burger dia kan. Macam ni lah kak. Panggil dia kejap je. Biar saya cakap dengan dia. Tak boleh dia kan. Cakap elok sikit. Dengar mak kau cakap apa tu? Mak suruh cakap apa? Cakap elok sikit. Tak reti nak cakap elok-elok. Reti ke tak cakap elok-elok? Reti. Cakap minta maaf. Maaf. Cakap betul-betul. Minta maaf. Itu tak betul. Tak betul macam mana? Tengok. Budak ni. Cakap, encik, saya minta maaf, saya tak buat lagi. Cakap. Okay, saya minta maaf, tak buat lagi. Betul-betul. Aku nak ikhlas ni. Ikhlas, betul-betul ikhlas daripada kau. Okay, saya minta maaf, tak buat lagi. Macam tu, bagus. Inilah pakcik nak bagi tahu, nak. Anak dengar tak? Nak. Pakcik pun nak minta maaf jugalah sebenarnya. Sebab pakcik ni bukannya lawyer ke peguam ke bukan. Siapa? Pakcik ni sebenarnya kerja dekat radio je. Anak, kesat air matamu itu. Kesat dah kering. Aduh, Syafi'i. Ya. Ini Abang Eji nak bagi tahu ni. Kau jangan saman aku pula. Awak baru je terkena panggilan.